Tak semua orang sesuai naik pangkat jadi manager. Kenapa? Ada banyak sebab. Antaranya, ada orang sesuai jadi manager, ada orang sesuai jadi leader. Apa bezanya? Saya suka guna istilah bos. Ada bos yang sesuai jadi manager, ada bos sesuai jadi leader. Apa bezanya? Seorang merupakan seorang manager, dia lebih penting mempunyai pemikiran yang lebih analytical, logical, strategik, sebab dia sangat penting part otak berfikir. Dia punya cara berfikir tu kena kuat. Ada juga bos, dia ada lebih bakat untuk jadi seorang leader. Leader ni dia berkaitan dengan emosi. Kalau senang nak faham, kebanyakan ahli politik, aura leader atau kepimpinan dia kuat. Betul tak? So sebagai seorang leader, dia tahu macam mana nak main emosi, nak main tarik dengan orang punya sentimen dan sebagainya. Betul tak? So dekat tempat kerja pun sama. Tetapi sebaik-baiknya anda haruslah mempunyai skill sebagai seorang manager, iaitu berfikir dengan bagus, dan juga seorang leader, iaitu mampu berurusan dengan manusia. Kerana lagi tinggi anda naik dalam sebuah syarikat, sebuah organisasi, lagi penting anda kena ada dua-dua skill ini. Jarang saya nampak ada seorang bos yang dia berat sebelah sangat. Okay? So, korang nak jadi manager ataupun korang nak jadi leader? Fikir-fikirkan. Nama saya Firdaus Johari, coach kreativiti anda.